Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Saya bernama Nur Alifah Sofia binti Simansyah. Seterusnya, saya Nur Aina Najwa binti Muhammad dan saya Naini Syafia binti Syahri Nizam. Ini adalah BBM kami. jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu bahan bantu mengajar iaitu kotak huruf. Kotak huruf ini ialah digunakan untuk membantu murid mengatasi masalah literasi membaca, khususnya kesukaran mengenal huruf. Jadi, apa itu literasi membaca? Literasi membaca ialah keupayaan murid untuk mengenal huruf, mengenal bunyi huruf, menggabungkan huruf menjadi suku kata dan yang terakhir membaca perkataan dengan mudah. Kemahiran mengenal huruf merupakan asas kepada semua kemahiran membaca. Jadi, isu utama ialah kesukaran mengenal huruf. Masalah ini sentiasa berlaku dalam kalangan murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid pemulihan khas. Jadi, masalah yang dapat dikenal pasti ialah yang pertama, murid tidak dapat mengenal huruf walaupun telah diajar berulang kali. Yang kedua, murid keliru huruf yang hampir sama seperti huruf B dan huruf D. Yang ketiga, murid tahu nama huruf tetapi tidak tahu bunyinya. Dan yang terakhir, murid cepat bosan apabila guru menggunakan kaedah hafalan biasa. Kesan jika tidak diatasi. Jika masalah ini tidak ditangani, murid akan suka membaca suku kata, murid tidak dapat mengeja perkataan, keyakinan diri murid merosot dan murid boleh tercicir dalam pembelajaran. Oleh itu, satu pendekatan yang lebih aktif dan menyeronokkan perlu digunakan. Saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan penyelesaian melalui BBM kotak huruf ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Alifah. Sebagai penyelesaian kepada masalah yang berikut tadi, kami menghasilkan satu BBM iaitu kotak huruf untuk mengenangi masalah tersebut. Apakah itu kotak huruf? Kotak huruf ialah satu kotak yang mengandungi kad huruf A hingga Z. Pada papan pula, kami memaparkan beberapa gambar yang boleh dipadankan dengan huruf yang murid dapat. Okey, untuk melaksanakan BBM yang telah kami buat ini, murid akan mengambil satu huruf dari kotak tersebut, menyebut nama huruf, menyebut bunyi huruf dan mencari gambar di papan ini dengan bermula huruf tersebut. Lepas tu, murid perlu meletakkan huruf pada gambar yang berkenaan. Baiklah, seterusnya dengan melalui BBM ini kami dapat membantu banyak murid kerana kami mendapati banyak masalah yang dihadapi oleh murid ketika mengenal huruf. Dan kami mencari jalan penyelesaiannya. Antara masalah utama ialah murid sukar mengingati bentuk huruf. Jadi, jalan penyelesaian yang kami ambil ialah kad huruf ini ditulis secara besar dan jelas. Murid melihat huruf secara dekat apabila mengambilnya. Antara masalah kedua ialah murid tidak dapat mengaitkan huruf dengan bunyinya. Jadi, setiap murid wajib menyebut bunyi huruf selepas mengambilnya.
Contoh, murid mengambil huruf B, murid menyebut B. Okey, masalah ketiga ialah murid tidak dapat menghubungkan huruf dengan perkataan. Jadi penyelesaiannya ialah murid mencari gambar di papan yang bermula dengan huruf tersebut. Contohnya, murid mendapat huruf B, murid akan mencari bola. Yang seterusnya ialah murid takut membuat kesilapan. Penyelesaiannya ialah kami akan memberi pujian dan bimbingan selepas murid melaksanakan aktiviti ini. Okay, baiklah, seterusnya saya akan memanggil murid untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Yang pertama, murid perlu mengambil salah satu huruf daripada kotak tersebut. Murid perlu sebut huruf tersebut dan bunyi tersebut. Okey. Kemudian murid perlu mencari gambar yang bermula dengan huruf tersebut. Bola. Betul. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan keberkesanan kepada BBM tersebut. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aina. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pentaksiran, keberkesanan BBM kotak huruf serta kesimpulan pembentangan kami. Baiklah, pentaksiran ini dijalankan secara pemerhatian oleh guru semasa aktiviti ini berlangsung. Guru boleh menggunakan senarai semak untuk menilai tahap penguasaan murid. Antara perkara yang dinilai ialah murid dapat mengenal huruf yang diambil dari kotak, murid dapat menyebut nama huruf dengan betul, murid dapat menyebut bunyi huruf dengan jelas dan murid dapat memadankan huruf dengan gambar atau perkataan yang betul di papan. Contohnya, jika murid mengambil huruf B, murid perlu menyebut bunyi huruf tersebut seperti B dan kemudian mencari gambar seperti bola yang bermula dengan huruf B. Melalui pemerhatian ini, guru dapat mengenal pasti murid yang telah menguasai kemahiran mengenal huruf dan masih memerlukan bimbingan tambahan. Sekiranya terdapat murid yang masih lemah, guru boleh memberi latihan pengukuhan seperti mengulang aktiviti dengan huruf tertentu, menggunakan gambar dengan lebih jelas dan memberi bimbingan secara individu atau dalam kumpulan kecil. Baiklah, BBM ini dianggap berkesan kerana ia menggabungkan beberapa kaedah pembelajaran yang penting. Pertama, pembelajaran visual, kerana murid dapat melihat huruf dan gambar yang dipaparkan. Yang kedua, pembelajaran auditory, kerana murid perlu menyebut nama huruf dan bunyi huruf dengan kuat. Ketiga, pembelajaran kinestetik, kerana murid terlibat secara aktif dengan mengambil huruf dari kotak dan melekatkannya pada papan. Gabungan ketiga-tiga kaedah ini dapat membantu murid memahami huruf dengan lebih mudah dan berkesan. Selain itu, aktiviti ini juga dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran membaca, menggalakkan pelibatan aktif murid dalam kelas dan mewujudkan suasana kelas yang menyeronokkan. Untuk menjadikan BBM ini lebih menarik dan berkesan,
Beberapa penambahbaikan boleh dilakukan seperti menambah gambar berwarna yang lebih menarik, menggunakan huruf magnet supaya mudah dilekatkan pada papan putih, menggunakan kotak huruf yang lebih besar dan berwarna untuk menarik perhatian murid, dan menambah aktiviti lanjutan seperti membina perkataan mudah menggunakan huruf yang diambil. Kesimpulannya, kesukaran mengenal huruf merupakan masalah literasi membaca pada tahap asas yang perlu diberi perhatian oleh guru. Penggunaan BBM kotak huruf ini dapat membantu murid mengenal huruf dengan lebih mudah kerana aktiviti ini bersifat interaktif, menyeronokkan dan melibatkan penglibatan aktif murid. Melalui aktiviti ini juga, murid bukan sahaja dapat mengenal huruf tetapi juga dapat menyebut bunyi huruf serta mengaitkan huruf dengan perkataan atau objek yang terdapat di persekitaran mereka. Oleh itu, penggunaan BBM seperti kotak huruf ini sangat sesuai digunakan dalam pengajian literasi awal bagi membantu murid menguasai kemahiran asas membaca. Sekian, itu sahaja penerangan daripada saya. Jadi, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.